Salam sejahtera. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Dengan ilmu, kita belajar memahami dunia dan membuat keputusan dengan lebih bijak. Tanpa pendidikan, hidup menjadi terbatas. Tetapi dengan pengetahuan, kita boleh maju dan lebih ke hadapan. Pendidikan bukan sekadar apa yang kita belajar di sekolah. Ia juga tentang mencari ilmu setiap hari. Dengan pendidikan, hidup kita boleh berubah, impian boleh dicapai dan kita akan lebih yakin dengan diri sendiri. Seorang doktor, jurutera mahupun guru, semuanya bermula dengan pendidikan. Ilmu mengajar kita membezakan yang betul dan salah serta membentuk kita menjadi insan yang lebih menghormati, berperi kemanusiaan dan berdisiplin. Apabila rakyat lebih berpendidikan, sesebuah negara itu menjadi lebih maju dan berjaya. Pendidikan dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan membuka lebih banyak peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Membaca buku ilmiah, menonton video bermanfaat serta belajar kemahiran baru semuanya adalah sebahagian daripada proses menuntut ilmu. Dan proses ini tidak pernah terhenti walaupun usia kita semakin bertambah. Setiap anak berhak untuk belajar dan membesar dengan ilmu. Guru, sekolah dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam perjalanan ini. Tanpa pendidikan, kemajuan tidak akan berlaku. Semakin banyak kita belajar, semakin jauh kita dapat melangkah. Percayalah, pendidikan adalah pelaburan yang terbaik dalam hidup. Ia adalah kunci kejayaan dan masa depan yang lebih cerah. Teruskanlah belajar dan teruskanlah maju ke hadapan.